Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan pada hadis malam, Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata bahawa Nabi SAW bersabda, puasa adalah perisai selagi seorang itu tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Daripada hadis ini, satu perkara lagi telah dijelaskan, iaitu disebabkan mengumpat. Puasa seorang itu akan menjadi lebih susah sehingga kedua-dua wanita itu hampir mati disebabkan mengumpat semasa berpuasa. Demikianlah juga dengan dosa-dosa lain. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya, kebanyakan orang-orang fasik menghadapi keadaan yang buruk. Oleh kerana itulah, kalaulah seorang mahukan puasa tidak memberatkannya, maka cara yang terbaik ialah dengan menjauhkan diri daripada dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat, yang pada masa kini telah dijadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa puasa. Allah SWT telah menggunakan perkataan makan daging saudaramu yang mentah untuk menerangkan tentang mengumpat dalam Al-Quran. Dan hadis pun banyak kisah yang sedemikian telah dinyatakan dengan jelas. Melalui hadis-hadis ini dapat diketahui bahawa apabila seorang telah diumpati, maka hakikatnya dagingnya telah dimakan oleh si pengumpat itu. Pada suatu ketika, setelah melihat beberapa orang sahabat, baginda SAW telah bersabda, "Cungkillah gigi-gigi kamu." Mereka berkata, "Hari ini kami tidak makan sedikit daging pun." Nabi SAW bersabda, "Daging saudaramu sipolan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa sipolan itu telah diumpati." Semoga Allah SWT meletakkan kita dalam penjagaannya, kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini. Bukan saja orang awam, bahkan orang-orang beragama pun terlibat sama. Bukan saja mereka ini katakan ahli dunia, majlis ahli-ahli agama pun umumnya tidak sunyi daripada perbuatan ini. Lebih teruk lagi daripada itu ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-was hati kita sendiri atau orang lain, maka kita akan menepis dengan alasan bahawa apa yang diperkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar saja. Nabi SAW telah ditanya oleh seorang, apakah itu mengumpat? Baginda SAW bersabda, bercakap tentang sesuatu yang tidak disukai oleh seorang di belakangnya. Penyoal tadi bertanya lagi, bagaimana jika perkara yang dikatakan itu sememangnya ada padanya? Baginda SAW menjawab, itulah mengumpat. Jika ia sememangnya tidak ada, maka itu adalah fitnah. Pada satu ketika, Nabi SAW telah lalu berdekatan dua belah buah kubur. Baginda SAW bersabda, mereka berdua sedang mengalami azab kubur. Seorang padanya diazab kerana mengumpat dan seorang lagi diazab kerana tidak berjaga-jaga ketika membuang air kecil. Satu hadis Nabi SAW menyatakan, riba ada lebih 70 cabang. Yang paling rendah dan paling ringan ialah sama dengan dosa berzina dengan ibu sendiri. 1 dirham riba ada lebih dahsyat pada berzina 35 kali. Sementara riba yang paling buruk dan keji ialah mencemari maruah orang Islam. Banyak riwayat menyatakan sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mengumpat dan mencemari maruah seorang Islam. Hati saya berkeinginan untuk memilih daripada riwayat-riwayat itu hadis-hadis yang boleh dipercayai lalu dibentangkan di sini kerana majlis-majlis kita terlibat dengan perkara ini. Tetapi tajuk ini sedang bincangkan adalah berlainan, maka memadailah setakat ini saja. Semoga Allah SWT menjaga kita pada penyakit ini. Perkara ketiga yang perlu diambil berat oleh orang yang berpuasa ialah penjagaan telinganya. Siap perkara yang dibenci, yang haram untuk diperkatakan dan dikeluarkan oleh lidah, maka haram juga untuk memasang telinga mendengar perkara itu. Nabi SAW bersabda, kedua-dua orang yang mengumpat dan mendengar umpatan terlibat dalam dosa. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.